Losong. Boleh. Hak mudah ha, hak payah kita tak reti nak jawab. Kenapa adab lebih penting daripada ilmu? Kenapa adab lebih penting daripada ilmu? Yang sebenarnya adab itu didapatkan dengan ilmu, kena betul sikit. Kalau kita tak pergi majlis ilmu, boleh tak kita tahu adab-adab? Batulah ilmu dan adab seiringan. Okey? Lepas tu kita pergi ngaji kitab, kita dengar contoh kitab-kitab. Kitab Syiarus Salikin, kitab Minhajus Salikin dan seumpama kan. Kitab apa benda ni, Ihya Ulumuddin, betul tak? Nah, adab masuk tandas. Nah, tu guru kata, okey, pasal yang kedua, adab masuk tandas. Okey, kita belajar adab. Belajar tu dengan ta'allum tak? Mengaji tak tu? Adab kena mengaji tak? Kena mengaji. Ada tak orang mari ajar adab di rumah? Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adab qadal hajat. Kita nak tahu mana adab qadal hajat? Pergi di mana? Majlis ilmu. Adab berzikir, majlis ilmu. Tahu tak? Adab berpuasa, majlis ilmu. Apa tu? Bagi saya lah. Kalau dah setuju, bah lain. Adab dan ilmu itu seiringan. Dan didapatkan adab itu kebanyakannya dalam majlis taklim. Bang, batu kita akan tengoklah kitab Raudhah, kitab apa benda kitab Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin penuh dengan adab, babul adab. Adab hari Jumaat, adab mandi, adab puasa, adab solat, adab wuduk. Nah, penuh dengan adab. Adab musafir. Nah, ada orang mari ngajar di rumah tak? Ada, kena majlis ilmu. Apa tu, jangan sia-siakan. Kita nak jatuhkan seorang alim, kita hanya kata adab dulu baru ilmu. Kenapa? Kita nak downkan dia. Tu kita ni lagu tu. Nah, macam poin ni lah, poin belajar fardu ain. Orang nak ajak berjuang mencegah kemungkaran, dia jawab kan ni, belajar fardu ain dulu. Fardu ain tak belajar, sibuk nak cegah kemungkaran, jawab. Padahal kawan itu sudah lepas fardu ain. Kenapa jawab gitu? Kerana nak ambil mudah. Kita tak nak pergi fardu ain itu wajib belajar, tapi nak meletakkan pada semua orang tak betul. Nak orang ajak berjuang menegakkan kebenaran, oh nak berjuang sangat, fardu ain tak belajar. Padahal yang kata tu lebih pada fardu ain dah mengaji. Nah, banyak orang guna alasan, semuanya alasan mereka tak mau amar makruf nahi mungkar. Nah, disalahkan kerana tak fardu ain. Padahal fardu ain itu semua orang tahu, wajib belajar. Kan sampai masa berperang wajib berperang. Fardu ain habis tak habis tak diperintahkan oleh panglima perang hadir ke medan perang, wajib hadir. Bukan kena habis fardu ain. Nah, kita faham. Lagi soalan. Hai.